Kalau sudah hari raya, cerita panas pun bermula. Hari ni punya jadual and event punya apa tu itinerary. Sebenarnya today is about koleksi saya Fazura X Jacker, and adalah talking points juga. Basically all about me juga hari ni. So kena ada interview later. Bukan setakat meet and greet biasa. So ada meet and greet dengan interview. Berapa orang pula wartawan nak tanya apa? Kita pula risau kan? Bukan risau, tak berkenal lah interview-interview ni kan? Harap-harap semuanya okey-okey je lah kan? Takut nanti Kang cakap-cakap, lepas tu benda lain pula ditanya. Tak mahulah ditanya lain-lain tu. Lepas tu yang tu di highlightnya ya. So harap yang datang-datang hari ni wartawan-wartawan yang bertauliah, yang baik, yang buat cerita apa tu best-best, yang bukanlah kata best-best, yang orang kata tidaklah orang kata membuatkan umat Islam bergaduh gitu kan. Mudah-mudahan ya. Kita nak cerita pasal raya, pasal Ramadan, benda yang baik. Okey, mudah-mudahan. Bismillah. Suara tak ada. Assalamualaikum bang. Hai. Okey, jom. Assalamualaikum. Hai. Saya tunggu dari pukul. Oh, sorry. Pasal ada PC kat atas. Jadi boleh ambil gambar satu dulu. Sekejap gambar. Sekejap lagi. Atas sikit. Okey. Yalah, tarbus lah pula kali ni. Tak apa ke? Sebab kena pergi toilet je. Sebab kena pergi toilet. Nampak kan? Kita meningkat remaja ni memang akan minum banyak air, toilet lah cerita. Meningkat remaja memang macam ni. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan hari ini. Faz sangat happy dan excited nak bertemu dengan semua darling-darling Faz dan semua pembeli-pembeli Jackal. Tak kisahlah beli baju Fazura X Jackal mahupun koleksi-koleksi lain daripada duta-duta lain, dan seluruh orang kata baju-baju Jackal. Kita nak pakai cantik sama-sama, tak kisah koleksi siapa pun kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Mila kat mana pergi toilet jap boleh Boleh. Okey. Toilet. Jangan ikut masuk toilet. Cepat mandi. Mandi cepat. Cepat serve. Lidah pendek 2-3 hari. Nyamah mandi cepat, siap pakai cantik-cantik ya. Jumpa je Kak Fazura berdebar datang balik. Aku tak faham lah. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Wah, segaknya. Alhamdulillah. Okey. Sihat kan? Alhamdulillah. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Ramai hari ni, ramai gila. Masya-Allah. Pagi-pagi pun. Pagi-pagi tadi. Tapi dah nampak tadi nampak beg Fazura semua dah datang dah. Ya. Alhamdulillah, saya sangat sayang kat saya punya darling semua, sangat committed. Dia orang semalam tidur awal katanya. Baca dekat threads. Dia kata tidur awal sebab nak datang ni. Alhamdulillah kan. Tapi Allah pun dia akan datang tadi ramai. Alhamdulillah. 10 tadi kita orang tengok kedai-kedai mamak yang kat depan dah standby. Semua penuh kan tadi kan. Masya-Allah, tabarakallah. Lepas tu daripada pintu depan sampai belakang boleh kuat ramai juga alhamdulillah. So biasanya kalau kat Jackal ni ramai start pada pukul 12. Bertahun-tahun dah, 5-6 tahun ni. Dulu memang diorang 2017, 18 diorang datang pagi-pagi. Tapi kita dah dapat vibe tu hari ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti masing-masing boleh saksikanlah sendiri berapa penuhnya kedai kat sini. Ya, serius. Alhamdulillah. Mereka mana bus juga sebab 10.30 pagi tu awal. So I was like wondering, ada ke nak datang 10.30 pagi? Tapi ya Allah. Tapi ni semua kuasa Allah. Alhamdulillah kan? Rezeki, mudah-mudahan ya kita buat yang terbaik. Betul. Kita merancang, Allah punya rancangan. Yang penting pasang niat baik. Niat baik. Pangkal niat kita. Popek ni. Ya. Ya betul kan? Adik ramai kan? Asyik cakap sana cakap sini, diminta tolong berhenti. Pumpang sembang raya pumpang tak cukup masa sampai petang. Berhati-hatilah bila berkata, jangan sampai jadi boleh terus ada pembeli sekarang ni. Siapa-siapa yang barunya sampai, sekarang ni kita bawakan anda untuk terus saja bersama dengan Fazura.
dan juga Fatima. Istimewa. Ini suara Fatima tau. Allah, comelnya. Tengok ini suara Fatima. Jangan sampai. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Fazura, Jacquelina, Cik Apple dan juga Amar. Terima kasih juga kepada para media yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada yang hadir. Memang sangat happy adanya Kak Lina bersama dengan Jekyll. Cik Amar baru pertama kan, Cik Apple dah 2 tahun juga. Alhamdulillah kami sangat senang bekerjasama dengan Duta Jekyll. Sangat memudahkan kami dari segi AMP untuk buat konten, jadual dan sebagainya. Kita sangat happy bekerjasama dengan Kak Fazura. Sangat sangat membantu kami dari segi promosi. Semua mungkin Kak Fazura tak pernah tahu Jekyll ni saya lah. Saya minta maaf dulu awal-awal. Last minute dia pegang. Kadang-kadang besok nak buat konten, hari tu begitu kan. Tapi Kak Fazura memang bagus lah. Dia okey je. Everything yang kita beritahu walaupun last minute dia okey. Tapi ada sesuatu orang dia takkan okey. Tapi Kak Fazura memang sangat-sangat okey. Alhamdulillah kita senang bekerjasama. Sembang. Pumpang. Okey, baik. Jadi boleh terus saja membeli sekarang ni. Jangan lepaskan peluang. Ya, untuk terus saja ambil gambar bersama dengan Fazura dan juga Fatima kita pada waktu ini. Jadi terima kasih. Dia banyak-banyak untuk semuanya. Okey, selesai kita punya meet and greet tu hari ni. Kita punya soft launch. Semuanya berjaya. Alhamdulillah ramai datang. Tak lepas, memang betul-betul tak sangka. Sebab kita start awal pagi pukul 10:30. Kan, ramai datang. Terima kasih semua yang datang. Jumpa dengan Faz, jumpa dengan duta-duta lain. Dan support koleksi Fazura Jekyll dan juga koleksi semua baju-baju di Jekyll. Lots of love, cakap. Lots of love. Bye. Kalau sudah hari raya